Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Ayung's Kitchen. Jangan lupa like dan subscribe ya. Untuk menu kali ini, Ayung nak masak lemak ikan mackerel tin dengan bunga kantan. Ini adalah menu yang sangat mudah dan cepat dimasak, namun rasanya amat sedap dan amat sesuai sekali dimakan dengan nasi panas-panas. Aroma bunga kantan yang wangi menambahkan lagi kesedapan masakan, menghasilkan rasa yang berlemak, sedikit pedas dan masam manis. Bila makan rasa nak menambah aja. Jom kita mula masak. Bahan-bahannya: satu tin ikan mackerel saiz sederhana, sedikit perasa, sedikit gula perang, 2 ulas bawang putih, setengah biji bawang besar dan sedikit kunyit yang telah siap dikisar, setengah sudu kecil garam, 1 keping asam keping, setengah kotak santan, 5 biji cili padi Thailand, 1 tangkai serai yang telah siap diketuk, 1 tangkai bunga kantan Ayung belah 2. Mula-mula kita masukkan anggaran 250ml air panas ke dalam sebuah periuk. Masukkan serai dan bahan kisar. Kita kacau rata. Bila mendidih, kita boleh masukkan setengah kotak santan. Ini anggaran 100ml. Kita kacau rata. Dan kita masukkan asam keping. Kemudian kita masukkan ikan mackerel. Di sini Ayung masukkan kuah sosnya sekali. Kita kacau rata. Masukkan sedikit garam, gula, dan serbuk pasir kalau suka. Sekali apabila mendidih, kita masukkan bunga kantan dan cili padi Thailand. Renehkan masakan seketika supaya sebati. Alhamdulillah, nampaknya dah siap dah masak lemak ikan mackerel dengan bunga kantan. Memang amat harum sekali aroma bunga kantan dan siap untuk dihidangkan. Amat sedap sekali dimakan dengan nasi panas-panas maupun boleh dicari dengan roti. Selamat mencuba ya kawan. Terima kasih kerana sudi menonton.
Dan sehingga bertemu lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.